Dekat tangan saya adalah emas 1 kilogram yang nilai dia hampir RM600,000. Bayangkan RM600,000 kalau tuan-puan simpan dalam bentuk duit. Mungkin tuan-puan kena bawa satu beg besar. Betul. Tapi kalau tuan-puan simpan dalam bentuk emas, tuan-puan hanya perlu pegang seketul ini sahaja. Dan yang menariknya, emas dekat tangan saya ni boleh dibawa ke mana-mana je sebenarnya. Emas 1 kilo ni boleh dimiliki oleh sesiapa sahaja. Tuan-puan tak perlu pun nak tunggu kaya bila nak simpan emas. Bagi tuan-puan yang nak dapatkan 1 kilogram emas, tuan-puan tahu tak ada dua cara. Cara yang pertama, kalau tuan-puan ada bajet sekitar RM600,000, tuan-puan boleh beli 1 kilo ni secara full payment. Dan berita baik, saya akan hadiahkan 1 dinar yang berharga RM2,500 kepada tuan-puan. Cara yang kedua, tuan-puan menabung sikit-sikit dekat dalam akaun Emas Gap Public Gold. Ada bajet top up, ada bajet top up. Bila mana dah cukup 1000 gram dekat dalam akaun Gap, maka tuan-puan boleh pilih untuk keluarkan emas ni untuk collect 1 kilo dekat branch Public Gold yang terdekat. Emas ni sebenarnya makin lama kita simpan, nilai dia makin lama makin tinggi. Sebab apa? Secara purata, nilai emas naik 10% untuk 1 tahun. Tuan-puan tahu tak, sejak Januari 2025 sampailah bulan Oktober 2025, emas telah pun naik hampir 50%. Jadi bagi tuan-puan yang pada hari ini nak saya bantu dapatkan 1 kilogram emas yang pertama, maka boleh terus isi borang biru dekat bawah ataupun rujuk pin di video TikTok cara untuk bermula. Saya akan guide tuan-puan dalam simpanan emas dengan Public Gold.